Inilah terbalut diri kita dengan kain kafan. Ini kita anak cucu kita. Dan inilah yang berlaku di tanah syuhada sebenarnya. Teknik dan strategi yang sama. Jangan ambil isu ini sahaja tengok dari sudut politik. Jangan. Ini adalah isu agama nombor 1, bangsa Melayu nombor 2, dan kesucian institusi kesultanan di negeri Pahang. Ini yang kita kena jaga. Boleh tuan-tuan? Boleh. Terima kasih banyak. Saya nak cakap banyak. Kita kena bersama dalam hari ini. Benda saya minta kalau boleh perlu kita berharap ke IPD yang mana benda ni diturunkan oleh Allah Yarham Pak Sumit. Supaya iman perkataan kita tu tak lari. Kita bacalah ayat 10 Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisawat ilal kahfi faqad rabbana atina min ladunka rahmatan lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di satu kawasan yang dinamakan Sungai Canik, di mana kawasan itu di belakang kita ini, dan lihatlah lereng-lereng gunung yang dikarah daripada mengambil balak 33-40 tahun yang lalu oleh peneroka-peneroka ataupun penceroboh tanah haram ini, dan sampailah mereka mendapat hasil berbagai-bagai lah di dalamnya. Dan sehingga hari ini kita dah sudah lebih 60 berapa tahun merdeka? hampir 67-68 tahun kita merdeka, masih belum dapat dibebaskan. Tanah yang dulu jadi sarang komunis di situ. Ini tempat pangkalan contoh. Pangkalan kepala-kepala komunis satu kecil itu. Itulah tentera-tentera yang bertempur, yang menjaga tempat ini. Mereka sangat faham. Tetapi yang kita faham, nasib para pejuang kita, pejuang tanah air kita, veteran-veteran tentera kita yang telah dibunuh oleh musuh lebih daripada 10,000 korban. Tetapi setelah begitu lama kita merdeka, veteran-veteran kita terabai. Tanah-tanah menjadi milik orang lain, milik penceroboh. Tanah-tanah mula dijajah satu persatu akibat kecuaian orang-orang yang diberi amanah yang gagal menjaga tanggungjawab ini. Jadi oleh kerana itu, kita yang sejak daripada berlakunya pengumuman daripada Datuk SUK pada Ogos 2019 menyatakan bahawa kerajaan Pahang rugi sebanyak lebih 30 juta akibat daripada penanam-penanam penceroboh haram ini mengerjakan tanah di sini maupun kawasan hutan-hutan sini tanpa membayar cukai kepada pihak negeri. Oleh kerana itu, kita melihat keadaan ini sangatlah menyedihkan. Bukan hanya tanah seolah-olah dah dimiliki dengan cara begitu mudah mereka masuk, mereka menarak. Kalau bangsa sendiri buat memang ke dalam dah. Tapi kerana bangsa ni agak bangsa apa yang batu-batu buat ni yang jadi istimewa sangat, saya tak faham. Seolah-olah dia dikatakan kebal. Saya ingat kalau tak tahulah kebal ni, kalau kebal ni tembak tak lut. Tapi kita tak nampak pun kebal tu, tapi sebenarnya penakut. Bukan kebal. Sebab orang yang buat kerja kita adalah orang yang menjaga, yang pernah. Jadi kita lah yang kena bangkit. Kalau yang diberi amanah menjaga negeri ini, menjaga tanah air ini, gagal menjalankan tanggungjawab sehingga mengecewakan kepada duli tuanku Sultan, maka kita rakyat marhain ini, tapi iman kita kuat. Hubbul watan minal iman. Cinta pada tanah air itu sebagian daripada iman. Maka atas dasar iman, tuan-tuan datang dari jauh rusuk balik datang ke Raut ini. Dari kami ini daripada 2019 naik ke bawah mahkamah sampai ke istana, turun lagi, baru ulang alik dah 5-6 tahun sampailah ke operasi kita ni. Jadi sebab itu tebal lah, kerana kita tebal ni pun dah tebal. Okey, jadi oleh kerana itu kali ini NP kuasa negeri Pahang untuk membantu mereka. Bukan senang ni, tanah ni banyak yang ini baru dicalek ni. Belum lagi kat Benung tu 12,000 ekar. Belum lagi di daerah-daerah lain. Banyak lagi. Jadi kalau tengok takat 150 tak cukup. Oleh itu pada kita tengok mereka hanya dikepung dan dimaki oleh something penceroboh. Oleh sebab itu kita rasa sebagai jiwa kita yang taat pada keluarga sultan kita, yang kita sebagai rakyat pribumi Pahang, cinta tanah air kita, yang kita sebagai solidariti kepada sesama saudara seagama kita untuk pertahankan tanah air ini, kita datang bersama-sama pada hari ini. Walaupun masing-masing ada kerja, sibuk hari raya, tapi kita jalankan juga tanggungjawab di mana pada pagi malam dan sebelum ini pun tim DP
Tanah-tanah dah dirampas, berada di tangan orang. Tapi mana pahlawan-pahlawan? Mana darah-darah tok nenek kita yang hebat-hebat? Oleh sebab itu hari ini kita buktikan, kita hadir. Kami gabungan besar NGO Melayu Islam dan rakyat negeri Pahang Darul Makmur yang mewakili majoriti Melayu Islam dalam negara ini berkumpul pada hari ini, mulai daripada IPD Raub membuat laporan polis beramai-ramai dan turun ke Sempang Sungai Cali setelah dimenangkan oleh pihak keselamatan. Terima kasih pada pihak keselamatan IPD Raub yang memberikan kita kebenaran. Hari ini kita bersama-sama penceroboh haram, hancur, kezaliman, tegak, keadilan, takbir, takbir, Allah tuanku, daulat tuanku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya akan bacakan beberapa perkara yang perlu dijelaskan tentang fakta-fakta kes. Pertama sekali, merujuk kepada isu pencerobohan tanah kerajaan di daerah Raub yang melibatkan kebun durian Musaki. Situasi ini telah mengganggu tugas penguatkuasa dan menimbulkan kebimbangan di kalangan masyarakat. Seramai 48 individu termasuk warga tempatan dan asing telah ditahan menceroboh tanah kerajaan melanggar arahan mahkamah sepanjang op sekat yang bermula 30 April 2024. Tuan-tuan, tahun ini dah genap setahun, tuan-tuan. Halangan demi halangan penguatkuasa telah menerima, bukan baru nak buat. Manakala seramai 400 penceroboh yang didakwa telah menghalang anggota penguatkuasa semasa proses pelupusan tanaman haram. Mereka telah diketuai oleh wakil rakyat, iaitu ahli Parlimen Raub. Desakan-desakan tambahan tadi, kita mendesak pihak berkuasa, khususnya PDRM, mengambil tindakan tegas terhadap semua individu yang menghalang tugas penguatkuasaan, memastikan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan tanpa kompromi, meningkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan yang terlibat. Dan di sini saya nak nyatakan apakah penguatkuasaan undang-undang yang ada. Pertama, Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 425, sesiapa yang menceroboh atau menduduki tanah kerajaan tanpa kebenaran boleh dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda RM500,000. Ini dah ada. Kami nak desak 400 orang ini, termasuk yang tanda tangan nak hantar memorandum, wajib ditahan. Yang kedua, Akta Perhutanan Negara 1984, Seksyen 32. Pencerobohan hutan simpan kekal adalah kesalahan berat yang boleh dikenakan denda hingga RM500,000 atau penjara 20 tahun. Kita nak ahli Parlimen Raub ditahan di penjara 20 tahun. Undang-undang dah ada. Kita nak susah apa? Tak payah pening kepala. Kepada polis, teruskan tugas anda. Dan yang terakhir, Kanun Kesesaan Seksyen 109, bersubahat. Bermakna sesiapa saja yang menandatangani memorandum menuntut pencerobohan, dia dikira bersubahat. Dan Seksyen 186, menghalang penjawat awam menjalankan tugas, juga boleh dikenakan kepada mereka yang melindungi atau cuba menghalang tindakan undang-undang. Inilah antara akta yang sedia ada, tak perlu nak gubal, hanya kuat kuasa sahaja. Dan akhir sekali, kita ada buat satu petition dalam secara online yang mana kita lancarkan dalam masa 24 jam. Yang terkini kita telah capai 6,000 sokongan petition untuk menutup 400 tanda tangan memorandum yang sedang dikumpul oleh penceroboh-penceroboh yang ada. Yang ini kita akan hantarkan kepada IPD selain daripada report polis, termasuk dengan petition yang ada. 6,000 orang dah buat sokongan dalam masa 24 jam. Dan yang terakhir, sokongan kepada pihak berkuasa. Saya juga ingin nyatakan sokongan penuh kepada usaha Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kerajaan Negeri Pahang, seluruh anggota PDRM Pahang, terutama di Raub, dan semua agensi penguatkuasa yang telah ditugaskan
dalam mendaulatkan tanah negeri selaras dengan titah tuanku. Saya bacakan titah tuanku. Saya kongsikan kepada semua. Ini titah yang lepas. Saya akan bacakan juga titah yang terkini. Titah Tuanku Sultan Pahang Sultan Abdullah Yainuddin Al-Mustafa Bilal Shah telah bertitah agar semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Kuantan berkenaan semakan notis pengosongan tanah kebun durian Nusanking di Raut. Ini adalah petikan daripada tahun 2024. Manakala baginda juga menitahkan agar unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP tidak gusar dan terus proaktif dalam memperkasakan tindakan penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Ini juga telah dijelaskan pada tahun 2024. Tapi kita juga dapat lihat mereka mungkin ada isu menyamakan pencerobohan tanah haram ini disamakan dengan perjuangan saudara kita di Palestin. Saudara suka ke? Tanah kita diceroboh, tapi yang menceroboh yang berjuang. Elok ke? Jadi saya harap pada hari ini kita ambil satu pengejaran dan kesatuan kita untuk memastikan titah sultan dijaga dan dihormati. Kerana apa? Sultan Pahang adalah ketua agama Islam di negeri ini, betul tak? Betul. Dan ini adalah tanah apa? Tanah Pahang, tanah Melayu. Tanah Melayu. Betul tak? Ini tanah apa? Melayu. Sekali lagi. Tanah Melayu. Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama sekali lah saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir menyokong NGO-NGO yang ada pada hari ini. Perjumpaan ataupun pertemuan kita hari ini agaknya menjadi titik tolak kepada bangsa kita dan juga mempertahankan hak yang sepatutnya. Di sini juga saya mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sebenarnya kami antara yang terawal menentang, dan saya lah pasukan pemuda kami sebenarnya daripada awal lagi dah lama sangat dengan YB Chow Yui Hui ni. Macam-macam perkara yang beliau lakukan yang menentang perkara yang tidak sepatutnya lah. Yang pertamanya untuk cakap tadi tentang Kesian Jawi di Raut, itu kami perlawanan lama. Yang keduanya tentang Menteri Agama, kan, dia mencabar sebenarnya kami sebagai seorang yang berhormat ataupun berhubal dasar di parlimen. Beliau sepatutnya tahu tanggungjawab beliau, bukanlah mengapi-apikan dan meracun minda pekebun-pekebun. Dan saya nak ingatkan di sini, sebagai rakyat Malaysia, kita berpegang kepada prinsip hukum negara. Jika prinsip hukum negara beliau tidak dapat ikut, macam mana beliau nak jadi rakyat Malaysia sebenarnya? Betul tak betul? Betul. Ini yang kita harapkan. Sebagai pemimpin, bukan menghasut. Dan saya yakin, saya percaya, saya nak ingatkan kepada peneroka-peneroka haram ataupun penceroboh haram ini. Beliau sebenarnya bukan nak sangat ikhlas sangat nak membela mereka ni. Sebenarnya dia nak menunjukkan dia lah hero-nya. Dan sebab dia bukan bodoh untuk dia cakap pasal pencerobohan ini. Dia ada otak. Dia tahu kesalahan yang telah dilakukan sebenarnya, tuan-tuan. Dia tahu sebab dia bukannya orang biasa. Dia ahli parlimen. Takkan mana mungkin dia tak tahu tentang undang-undang yang telah ditetapkan. Kesalahan yang pertama yang kita tahu di Mahkamah Tinggi dah putuskan. Yang kedua pun dah putuskan rayuan dan ditolak oleh mahkamah. Maknanya apa? Maknanya dia bersandiwara dengan peneroka-peneroka haram ataupun pekebun-pekebun haram ini. Jadi saya nak ingatkan YB Chow Yui Hui, sila hormati undang-undang. Benda itu dalam perlembagaan kita ada, dalam muka negara kita ada. Jadi saya nak ingatkan di sini, kami terutamanya pemuda UMNO Raut, kita dah lawan lama. Walaupun kita duduk di dalam meja, belum tentu kalau perkara yang salah saya akan tegakkan. Saya akan lawan habis-habisan. Kami pemuda UMNO akan lawan habis-habisan selagi mana mereka ini tidak mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Keputusan telah dibuat. Ya? Jadi saya ingatkan juga di sini, kita sebagai satu bangsa yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita beriktikat yang sama, kita pertahankan apa yang kita pertahankan. Saya harap benda ini meretasi apa-apa juga politik ataupun saya tiada sempadannya. Ini tanah kita, negara kita. Kita bertanggungjawab bersama-sama menjaganya. Jadi saya harap kali ini ketegasan yang ada ini kita kena pastikan tindakan tegas. Setuju. Setuju. Kita juga kena berlaku adil. Kita kena ucapkan terima
berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang secara konsisten di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Betul tak betul? Betul! Beliau tidak undur diri, betul? Betul! Walaupun kita dalam satu kerajaan yang sama, salah tetap salah. Kita jangan betulkan yang salah. Itu tak betul. Sebagai pemimpin, Wak Iman, sesiapa pun kita kena adil dalam hidup. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.